Semalam hujan lebat. Rumah saya yang saya beli tu untuk bagi student sewa, ya Allah, dah macam water fountain, tirih. Kalau orang lain mungkin panik, tapi saya tenang. Alhamdulillah. Saya terus call dua tukang, suruh dia mecek hari ni. Sebab nak bagi tak dia bagi sebut harga. Bila dengar anggaran kos baiki tu, dia punya harga boleh tahan. Dalam kepala saya duk terlintas, kalau nak ada cash dalam bank, memang tak cukup ni. Tapi mujurlah, saya ada buat satu benda kecil yang untuk ubah nasib saya masa ni. Saya ada simpan sikit dana emas sebagai bentuk kecemasan. Emas ni bila terdesak, memang saya jual ataupun saya pajak bila-bila masa pun boleh. Nilai dia kekal, tak terhakis macam duit yang hari ini ada, esok habis. Simpan lama-lama susut nilai. Masa itulah saya rasa lega sangat. Sebab saya dah tak perlu berhutang, tak perlu panik. Sekarang tukang mai, insya-Allah rumah boleh baiki dan penyewa saya pun akan selesa balik. Saya pun akan tenang sebab dana kecemasan saya berfungsi macam payung masa hujan. Jadi tuan-puan, jangan tunggu kena dulu baru nak mula simpan. Startlah simpan sikit-sikit dalam bentuk emas dekat public gold. Bila musibah datang, tuan-puan tak kalut, tuan-puan akan bersedia. Follow saya. Saya suka tunjuk cara mula simpan emas dengan betul. Sign up sekarang untuk mulakan simpanan emas sebagai dana kecemasan.